Aku tak nak lah besan dengan anak dengan korang ni. Tak garang ke? Tak garang. Okey. Harap dia boleh terima saya. You kena lain lah baik-baik, okey? Nanti dia tak suka saya orang. Mami awak dah sampai belum? Dia kata tengah perjalanan. Oh, minit? Dia lagi sampai tu. Oh. Saya nervous pula nak jumpa mami awak. Hai, Jeffrey. Hai Mami, kenalkan Putri. Hai aunty. Hai. Jeffrey. Apa kelebihan kami bandingkan dengan saya? Mami, Putri ni kelebihan dia pandai masak, pandai makan. Macam ni kita. Lepas tu saya Mami. Setakat pandai masak je. Siapa ada lebih baik? Malam. Awak. Apa yang tu panjang umur tu? Hey, you. Awak ke? Siapa ni? Inilah kasih putri yang Putri pernah cerita kat mama tu. Oh, ya. Dah lama dah kenal. Masa zaman belajar lagi kat kolej. Ini juga yang kau pilih Mama, dan Putri suka dia. Putri sayang dia. For your information, besok kita ada appointment dengan Tengku Ismail, anak Tengku Iskandar, orang yang berpengaruh di dalam politik. So besok standby, okey? Tak nak lah Mama. Saya dah di hati dah masalah ni Mama. Ini anak kau ke? Eh, orang yang awak panggil laki-laki ni anak saya. Awak ingat saya tunggul ke kat sini? Janganlah Jeffrey. Kalau orang tak nak, kita pun tak hadap lah nak besan dengan dia orang. Tak nak lah, Putri tak nak. Cik Putri, ikut mama kita balik sekarang.